Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang kami muliakan seluruh ulama Aceh yang bermazhab Imam Syafi'i atau yang mangat tak pegah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi rakan-rakan Lebah Bandung, ulun tuan, dalam beberapa urunyo ulun tuan dihuibakan tu dengan sebab ulun tenak ke Wahabi bak media. Dalam hal tersebut, ulun tuan dipegah hanjut le demenak ke Wahabi, hanjut le komentar tentang Wahabi, dan hanjut le dan nempu hanjut le harus tengak makna ji. Dan namun karena ulun tuan nyo darah Aceh Selatan dan darah yang buha, pantang kumundur sebelum kalah, pantang menyerah sebelum bertempur. Ya namun Wahabi gelan tetaknya tetap wajib ulun tenak. Jadi nalun dengar sebuah fatwa dari Farhan gelan tetak bahawa Farhan tersebut gepegah dalam videonya baca Yasin pada malam Jumaat tidak ada dalil yang khusus gepegah di beliau. Hana dalil, hana hadis tentang baca Yasin pada malam Jumaat. Maknanya apa? Berarti yang berakon tak baca Yasin yang hai tungku katanya bid'ah. Yang mumpomji daripada kata-kata si Farhan. Banyak dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Dan telah datang petunjuk dari Nabi khusus untuk hari Jumat dan malam Jumat adalah surat Al-Kahfi. Adapun mengkhususkan Yasin ya di hari Jumat, maka tidak ada dalilnya. Yang ada adalah surat Al-Kahfi. Hai Farhan gelan tua, kamu nyokabut baik tamat masa ilai. Butamatlah setingkat bajuri. Butamat mentandak di bijut nyamban. Jadi hai Farhan, kepu papanyang tak. Na lunduk tengah lunduk dua, tengah lu menghayal-hayal hai Farhan. Ingat dalam sebuah hadis yang mana hadisnya lun temu dalam kitab Bukhari wal Muslim. Kepegahinan tentang dalil sunat, iaitu baca Yasin pada malam Jumaat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kibang kekalian Nabi. Man khara'a Jum'ati hamim al-dukhani wa Yasin asbaha maghfiran lahu, kekalian Nabi. Artinya, barang segaso, nyoba bahasa Indonesia, barang siapa yang membaca pada malam hari surat Hamim dan surat Dukhan dan surat Yasin, kulang juga tu, dan surat Yasin hai Farhan gelan tetak, maka diampunkan dosanya di ketika matahari terbit. Nyan hadis Farhan. Kah pegah buno hana dalil yang khusus bahawa baca Yasin pada malam Jumaat itu. Bakian ada dalil hai Farhan. Sebab ken aku berat kalau lagi kah berat. Kah berat adalah lelaki mak bawah dia. Pernah kada pun hadis. Nah, dibang kekena Nabi, barang siapa yang baca pada malam hari Jumaat akan surat Hamim dan surat Dukhan dan surat Yasin hai Farhan gelan tetak, maka diampunkan dosa-dosa dia di ketika matahari terbit. Ban hai Farhan gelan tetak. Kongka Farhan, nyan dalil
khusus tentang jud baca Yasin pada malam Jumaat, hai Farhan. Yang kedua, hadis dong pegah bakah, hai Farhan. Ke kon tambah hadis 2. Baik pegahannya. Padahal hadis le bakah aku pegah bakah. Takut dia kacau ikah. Maka yang aku pegah. Yang kedua, hai Farhan kelan tidak. Hadis gekelan Nabi bahawa tentang baca Yasin pada malam Jumaat. Kebang gekelan Nabi. Man qara'a Yasin wasafati lailata Jum'ati a'tallahu su'alahu. Gekelan Nabi. Barang siapa bahasa Indonesia, barang siapa yang baca akan surah Yasin gekelan Nabi dan surah Safat. Pak kebaca haji pada malam Jumaat, hai Farhan gelan tidak. Tak, Allah mengabulkan permintaannya, hai Farhan. Maka hai Farhan gelan tidak, kah baca Yasin. Mengai terimong ibadah kah? Menurut kata mong dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah tu terimong. Kah cibu kah baca Yasin malam Jumaat kah? Maka jika wahabihan. Hei, Farhan gelan tidak. Kah cibu kah baca Yasin malam Jumaat kah? Maka jika mazhab Wahabi. Halah, hai Farhan gelan tidak apa li. Aduh, hai Farhan. Baca Yasin, hai Farhan pada Jumaat. Yang dua bo dalil lum pegah bakah bahawa baca Yasin pada malam Jumaat itu ada dalil khususnya, hai Farhan. Ilum Farhan hana majlis, hai Farhan. Hana boleh majlis ilum bubu. Lagi nya matong di ke kata majlis ke kah tom di rogajut boleh letak teman. Nyamban, hai Farhan. Hai Farhan gelan tua. Dalil yang kelai dong pegah bakah, hai Farhan gelan tua tak. Pak dalil yang kelai. Dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, ya gekelan Nabi, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya Allah. So yang baca Yasin, hai Farhan, bak malam Jumaatnya, hai Farhan, gampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu, hai Farhan, baik bangai. Kau mengai tak kah leh? Farhan kau mengai tak kah? Lagi tak uni tak gelan tu kah bangai Farhan hai? Farhan gelan tu, kau mengai tak kah? Bui, kau mengai tak kah bui? Bui, kau mengai tak? Kakak pegah lom, berdoa bak kubu kah juga. Yang mati kah tengok bagi ban. Kutuh ada kubu. Hang berdoa, kutuh ada kubu yang mati kah. Ya Allah tangkunya mati di Farhan tengok to yang berdoa bak kubu Farhan berida gelan tu, ya Allah. Koma aja. Kakak pegah bubui kah ina. Hanayo kakak pegah lu politi hanayo ke kerja okma kakak di. Kakak yo nyo selatan nyo darah kota pajar nyo haingon. Jangankan kah gelan tu aku tambut. Hai Farhan gelan tu aku tambut. Pudah tingkat kah ya. Hanayo hana goyang ke Farhan. Biu hana goyang ke Farhan. Nyan. Kalau pelumah nyata bakal Farhan dalil khusus tentang baca Yasin pada malam Jumaat. Sampai kau pegang gongkon li. Ikan aku dengar video kah? 3 video yang mendentang dalam syariah Islam. Tu tahu aku buat video kah? Apapun cerita jihanayo ke Farhan. Gunung Telawah mengaki ke kujak Telawah. Kikah ke yo. Tak okma kah Farhan. Ngan. Mudah-mudahan berbagah taubat, hai Farhan, dan berkatim baca Yasin pada malam Jumaat karena kaluh lumpulumah bakah tentang dalil-dalil jud baca Yasin pada malam Jumaat. Segala lentuk habanyo, hai Farhan gelantu. Kongkak. Nah, sebuah peringatan bak media lung kadon si Inara dan si Ikhwan Labuhan Haji nyan, dan khusus kepada si Ikhwan Labuhan Haji nyan, hai gelan tidak. Kupingak bakah nyangkah baik kain hina ulama bu. Sebab ke ku hina wakah ke dihoi. Awak kah hina ulama kamu hana kamu hoi. Berani mu dewo hoi. Hana boh. Beraya boh bubino boh beraya. Baik bangai tu. Yang khusus ku pegah bakah. Yang khusus ke si Ikhwan dan Wahabi yang ada media baik kata nak ulama kamu. Kamu berani
Kat telefon nombor ke. Kau ke tu tiang dia tebut nombor ke kat telefon. Kau tu tot. Anayo ke. Kita kat wakah nyampu lawan. Gelantiu tambut ulu wakah no. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.